Lautan Melayu bukan hanya kaya dengan sejarah pelayaran, tetapi juga dipenuhi dengan pulau-pulau yang dianggap keramat dan penuh mistik oleh masyarakat tempatan. Pulau besar di Johor dipercayai tempat persinggahan wali-wali Islam, malah terdapat makam yang diziarahi hingga ke hari ini. Pulau Bidan pula terkenal dengan kisah bidan gaib yang dikatakan menjaga wanita bersalin di tengah lautan. Pulau Pangkor bukan sekadar destinasi pelancongan, tetapi turut menyimpan tinggalan sejarah Belanda dan kisah keramat pahlawan Melayu yang melindungi pulau. Pulau Berhala di Sabah menjadi tempat tahanan pejuang Melayu semasa zaman penjajahan, kini dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Pulau Tiga dikenali sebagai Pulau Lumpur Panas. Tetapi ada penduduk tempatan percaya ianya tempat bersemayam makhluk gaib. Pulau Jerejak pernah menjadi penempatan pesakit kusta dan banduan kini lokasi misteri dengan aura keramat yang kuat. Pulau-pulau ini bukan sekadar tempat fizikal, tetapi dipercayai sebagai penjuru alam gaib, tempat bersemayam roh para wali, pahlawan dan penunggu laut. Pelaut-pelaut lama percaya jangan sebarangan memancing atau membuang kata di pulau keramat. Setiap tindakan ada akibat. Pulau-pulau keramat ini membuktikan bahawa orang Melayu tidak hanya menguasai laut secara fizikal tetapi juga secara spiritual. Inilah warisan kita, pulau-pulau yang menyimpan rahsia roh, sejarah dan maruah bangsa. Pulau-pulau keramat lautan Melayu simbol kebesaran alam dan manusia. Minat dengan kisah mistik dan sejarah maritim Nusantara? Tekan like, subscribe dan komen pulau mana yang anda pernah dengar kisah keramatnya.